Ini soalan Cipumas. Kena jawab jujur. Ni ada orang. Pernah tak pakai baju di khalayak ramai? Mana pernah tak pakai baju di khalayak ramai? Pernah. Gila Pernah. ke saya? Pernah tak? Tak pernah lah. Bohong lah, cakap jujur. Bila masa kita syuting dulu pun, tengah jalan buka baju pun kena ada baju dalam. Kena pakai short pendek. Cakap tak pernah. Pernah tak bogel di khalayak ramai? Pernah tak? Tak pernah lah. Bohong lah. Mana pernah pula mobil kat tengah ramai. Ada ke? Habis yang masa lahir tu pakai baju ke apa? Itulah baby. Apanya pandang lah tak pakai baju dekat ramai. Depan bidan. Depan Ya. ibu. Betul. Jangan tipu. Tadi cakap tak? Betul kan? Benar kan? Nah. Malaysia Malaysia macam mana sekarang? Okey ke Malaysia? Dah okey dah? Belum okey? Okey lah, kalau tak okey tak ada boleh keluar ni, keluar rumah. Duduk rumah saja kalau tak okey. Yang ada Azlan. Baru Mana kahwin Azlan? lah. Mana? Dia dah kahwin lah. Siapa yang meninggal kemarin tu? Jack Razak mendiang Jack Razak meninggal Dia sakit ke? Ya. Sakit Sakit? Tak sakit. Meninggal sakit lah. Dah meninggal sakit lah. Takkan meninggal tak sakit. Dia masih muda kan? Ya, Masih muda sangat kan? Muda ke tua ke semua akan mati. Mati tak kira tua muda. Yelah betul lah. Betul. Dua kan muda mestilah mati. Betul. Tapi memang terkejut apa yang juga peliknya lah. tua. Muda. Yang tua tak boleh mati, yang muda yang mati. Aduh, tengok Dato' Mahathir 100 tahun lah umur dia. Tak mati-mati lagi. Malaysia macam mana sekarang? Okey ke Malaysia? Dah okey dah? Belum okey? Okey lah, kalau tak okey tak ada boleh keluar ni, keluar rumah. Duduk rumah saja kalau tak okey. Yang ada Azlan. Baru Mana kahwin Azlan? lah. Mana? Dia dah kahwin lah. Siapa yang meninggal kemarin tu? Jack Razak mendiang Jack Razak meninggal Dia sakit ke? Ya. Sakit Sakit? Tak sakit. Meninggal sakit lah. Dah meninggal sakit lah. Takkan meninggal tak sakit. Dia masih muda kan? Ya, Masih muda sangat kan? Muda ke tua ke semua akan mati. Mati tak kira tua muda. Yelah betul lah. Betul. Dua kan muda mestilah mati. Betul. Tapi memang terkejut apa yang juga peliknya lah. tua. Muda. Yang tua tak boleh mati, yang muda yang mati. Aduh, tengok Dato' Mahathir 100 tahun lah umur dia. Tak mati-mati lagi. Kalau tak boleh jawab, angkat tangan tau. Soalan berkaitan dengan kehidupan. Makan. Apa yang penting dalam hidup? Makan, mandi, tidur. Ada lagi yang penting tak? Makan, mandi, tidur. Apa yang penting dalam hidup? Ada yang penting Mestilah tak? makan. Baru kalau dah makan, barulah boleh hidup. Bukan. Ada selain tu tak? Kerja. Kerja. Solat. Pandai. Kenalkan diri lah dulu. Nama apa? Duduk mana? Asal mana? Assalamualaikum. Nama saya Citra Dewi. Saya berasal dari Medan, Indonesia. Umur saya 49 tahun, anak 3. Pekerjaan saya online salon. Umur 49 tahun, berasal dari Medan, Indonesia.
Anak 3. Pernah makan nasi goreng? Nasi goreng pernah? Nasi campur? Pernah? Nasi campur selalu pakai tangan ke pakai sudu? Mana sedap nasi campur makan dengan sudu, mesti tak pakai tangan. Ada sambal belacan semua, takkan nak pakai sudu. Tanya. Pakai tangan, Nasi- pakai tangan. 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 Nasi campur pakai dengan tangan. Kenapa nasi goreng kampung pakai sudu, tak pakai tangan? Oh, tak sesuai. Kalau nasi goreng tu Sebab tak nasi sesuai juga. nak makan pakai tangan, kita kena pakai kat Nasi juga. Masalahnya nasi juga. Sama, tapi dia tak best kalau makan dengan tangan. Dia kena makan dengan sudu. Oh, dia kena Sebab best dia juga. ada kangkung, ada ikan bilis. Dia berbeza sikit dengan nasi campur biasa. Dia main best tak best juga. Mungkin nasi goreng tu Beza. Cara rasa pun makan beza. Cara nak makan pun beza. Nasi goreng tak sedap makan dengan tangan macam ni, tak sedap. okay, nasi goreng tu tak ada kuah kot. Lepas tu boleh pakai sudu. Kalau nasi campur ada kuah. Kan? Tak. Tak. Nasi campur tu kena makan dengan tangan sebab dia ada satu ikan, sambal belacan, sayur semua. Nasi kena goreng makan kampung dengan tangan. Tahu nasi goreng kampung tak ada kuah. So dia tak ada kuah, so kena pakai dengan sudu lah kan. Sebab dia tak ada kuah. Kalau ada kuah baru pakai dengan tangan. Nasi goreng kampung tu tak ada kuah kan. Betul lah. Kalau nasi goreng Betul. nasi goreng kampung tu ada kuah, Betul. orang tak pakai sudu. Betul. Orang tak pakai sudu, orang pakai tangan. Sebab nasi goreng kampung tu tak ada kuah. Pernah buat kek tak? Kek, saya buat kek pisang je. Pakai telur tak? Pakai Kek pisang- telur, pakai margarin, Pakai telur. pelantah. Pakai Berantak. Sebelum Gula. masukkan tepung tu pukul telur lah. Pukul telur dulu. Pukul berapa? Pukul telur tu pukul berapa? Banyak lah, tak tahu lah pukul berapa sampai terbang. Oh, main pukul je lah. Pukul berapa kali tu tak tahulah pokoknya. Pukul lah pokoknya. Bukan masa pukul tu tengok jam dulu lah berapa. Tak payah tengok jam, main pukul je. Tak payah. Yang penting pukul sampai dia kembang berbuih-buih cukup lah. Okey. Bihun goreng kan? Pagi pernah makan bihun goreng pagi kan? Masa beli. Bihun goreng. Bihun goreng. Masa beli kat gerai kan murah kan? Dalam RM2 ke RM3 lah. Masa pagi kan? Benar, syuting selalu makan murah bihun kan? goreng. Dalam syuting selalu makan bihun goreng. Orang jual murah kan? Kalau malam kenapa dia jual mahal? Dalam RM7, RM8. Malam kenapa mahal? Sebab untuk makan malam, dia punya porsi pun beza. Porsi dia Sama juga bihun juga. beza. Porsi dia lebih banyak. Yelah, tapi porsi dia lebih banyak. So dia buat mahal lah. Okey. Habislah pesan makan. Malam kan orang nak makan. Oh. Habis suka makan apa? Malam-malam. Saya char kway teow. Malam suka makan apa? Goreng sendiri lah. Char kway teow. Oh, cakap tiaw. Okey. Char kway Tak teow habislah pesan dengan makan. laksa. Laksa beli ke buat? Buat ke beli? Belilah. Mana pandai buat. Okey, habislah pesan makan. Pasal mandi pula. Kat Indonesia tak ada laksa. Buat lah laksa. Mi dia tak ada kat sini. Beli kat Medan tu mesin yang buat laksa tu. Oh ya ke? Ada. Cuma buat tepung, bubuh air sikit, uli. Lepas tu buat lah. Mesin tu ada. Lepas tu Nanti jual saya lah. tengok mesin ni. Ya. Mesti orang beli punya laksa. Saya nak try dulu buat kuah dia. Buat beli sedap dulu lah baru jual. Kalau tak sedap tak payah jual.
Betul lah. Saya nak try dulu buat kuah dia. Kalau memang kuah dia okey, saya cari mesin tu. Ha. Okay, habis lah pasal makan. Pasal mandi pula, mandi. Mandi. Mandi datang. Mandi sehari berapa kali? Mandi sehari kalau tak kerja bolehlah 3 kali. Tapi kalau kerja 2 kali. Sebab pernah mandi lah. kalau kenapa 3 kali? Kenapa 3 kali? Pagi bangun tidur mandi sekali. Kan? Lepas tu kita masak. Masak dah habis tengah hari dah. Nah, masak tu kan dah berkeringat, dah berpeluh-peluh, dah kotor lagi kan. Kena mandi lagi sekali lah. Pernah mandi ramai-ramai? Mandi sorang-sorang. Mana ramai-ramai? Pernah mandi ramai-ramai? Pernah? Mandi ramai-ramai kat kolam lah. Pernah tak? Pernah lah mandi ramai-ramai tu pernah kat kolam. Oh, pernah. Okey. Saya pun pernah. Sebelum dululah masa kecil-kecil. Kan nak sunat kan. Dia mandi ramai-ramai lah. Itulah mandi ramai-ramai. Sebelum sunat. Yelah mandi kat kolam. Mandi kat kolam. Mandi bukan tidur. Dah habis pasal mandi. Pasal ni tidur pula. Tidur sehari berapa kali? Tidur sehari berapa kali? Kalau kerja tidur sekali lah. Kalau tak kerja kita boleh lah 2 kali. Sehari sekali lah tidur. Kalau kerja tidur sehari sekali. Tapi kalau tak kerja boleh jadi 2 kali. Kenapa tidur sehari sekali, makan sehari 4 kali? Kenapa tidur bukan 4 kali sehari? Mana boleh. Itu dia punya main mandi pun ada tidur mandi 5 kali sehari. Mandi 5 kali sehari. Makan 5 kali sehari. Kenapa tidur tak 5 kali sehari? Kenapa sehari sekali je? Tak boleh. Sebab tu fikiran tak boleh tidur. Okey. Assalamualaikum. Siapa tu Bang Mizi? Cakap tanya dia siapa tu? Tak tahu. Halo. Hello. Waalaikumsalam. Dari mana tu? Jawa Timur. Mbak Citra orang mana? Abang Mizi tanya dekat abang ni. Abang Mizi tanya dekat abang ni. Okey. Pertanyaan. Kita ni buat pertanyaan abang. Pertanyaan, Benda kerja kat Malaysia. okey. Siapa? Asli orang mana? Saya. Kita orang Medan. Yang abang satu tadi tu pakai topi tu orang Malaysia. Halo? Alah, dah keluar lah. Dia takut sama orang Malaysia lah. Dengar lu teka-teki ni. Burung apa yang selalu gatal? Burungnya ada di Indonesia, tidak ada di Malaysia. Tapi ada di Malaysia, tapi banyak di Indonesia. Burungnya gatal. Burung merpati kot. Burung merpati mana ada? Malaysia. Mana ada? Indonesia. Burung merpati banyaklah kat Indonesia. Aduh, ampunlah. Bukan burung merpati. Teka lagi. Burung apa ya? Burung apa? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Burung apa yang gatal? Burung apa yang gatal? Udah nyerah kamu? Apa? Burung apa yang gatal? Teka-teki. Dah, menyerah. Angkat tangan. Menyerah. Yo. Menyerah. Nyerah. Burung apa yang gatal? Jawapannya ialah burung Garuda. Nak burung Garuda? Mana ada burung Garuda? Gatal Garuda. Cuba Garuda. Kata kan? Garuda. Kata Garuda. Garuda. Dah campur India ya. Campur India Garuda. Gatal Garuda. Mandi pakai air ke pakai water? Mandi pakai air ke pakai water? Pakai air ke pakai water? Water sama air sama lah bang. Ya, mana satu? Air ke water? Air.
Air. Okey, sekian, terima kasih.